Cikgu income yang dapat ni simpan, bukan masa untuk bermewah-mewah. Miskin di usia yang tua itu penjara kehidupan. Tuan Zul pernah cerita, ada seorang pakcik ni, dia cakap dia ada hutang. So, bila dia ada hutang, dia cakap apa penyelesaian terhadap hutang ni? Tuan Zul cakap, hutang ni senang je, kena bayar. Nak bayar macam mana? Kena kerja. Tapi siapa nak ambil saya kerja, Tuan Zul? Saya dah tua. So, Tuan Zul tak ada jawapan. Miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Nak kerja tak boleh, tuan-puan. Siapa nak ambil kita kerja? Syarikat-syarikat, dia nak guna, tuan-puan. Dia nak perah tenaga, tuan-puan. Dia bukan nak ambil tuan-puan kerja duduk senyap dekat situ. Selagi mana dia boleh kerah, tuan-puan, untuk dapatkan hasil kerja tu, dia akan kerah sebab dia bayar gaji, tuan-puan. Sebab itulah kita kena bina passive income awal-awal sekarang supaya ending nanti, bila kita tak bekerja, kita masih ada pendapatan. So, sekarang ni, selagi mana kita ada kudrat, kita bina passive income. Dan sekarang ni adalah kita fokus bina harta, bukan untuk kita bermewah-mewah. Saya, tuan-puan, waktu saya kerja, ini saya cakap, waktu saya kerja, tuan-puan, income saya dalam public gold lebih daripada 6 kali ganda income saya kerja. Masa saya kerja, konsisten setahun lebih 5 kali ganda, 6 kali ganda selama setahun. Tapi, tuan-puan, saya faham mentor cakap, cikgu income yang dapat ni simpan, bukan masa untuk bermewah-mewah. So, orang nampak macam saya tak ada duit, tuan-puan. Saya balik kampung, saya naik bas. Saya pergi kerja, saya naik motor. Hujung minggu, saya pergi event public goal, saya belajar. Saya tak pergi mall tengok wayang. Tak ada, tak pernah. Jadi orang nampak macam tak ada duit. Tapi saya sedang kumpul kekayaan ni. So, masuk tahun kedua, saya boleh resign tempoh 24 jam.